Tuan-tuan, di belakang saya ini adalah Azadi Tower di Tehran, Iran. Bangunan ini didirikan pada tahun 1971. Bangunan ini didirikan sempena memperingati Empayar Parsi 2500 tahun yang lalu. Satu sejarah kegemilangan yang sangat lama. Askar-askar di sekeliling saya sekarang ini adalah dari Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC yang cekap dan terlatih. Di belakang saya ini adalah dinamakan sebagai Persepolis Shiraz yang didirikan pada tahun 515 BC, hebatkan tamadun Parsi. Ini menunjukkan bahawa negara Iran ini adalah sebuah empayar agung dulu kala yang hebat dan gemilang. Di belakang saya ini pula adalah Masjid Shah di Isfahan. Cantik seni bina masjid ini yang menjadi kebanggaan rakyat Iran. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Parsi dulu kala hinggalah hari ini, berbagai kemajuan teknologi dan seni bina telah dicapai oleh bangsa hebat ini. Kerajaan Parsi ketika itu sentiasa bermusuh dengan kerajaan Rom yang terletak di Itali hari ini dan sentiasa terjadi peperangan di antara dua kerajaan ini dulu kala. Ada ketika Parsi menang dan ada ketika kerajaan Rom menang. Sentiasa ada peperangan antara mereka dalam merebut kawasan jajahan. Dengan takdir Allah, Islam berjaya membuka dan mengambil alih pemerintahan dua empayar mana besar. Hari ini empayar Parsi dulu dikenali dengan nama Iran pula, diperintah oleh para ayatullah yang berfahaman Syiah. Kita telah dipisahkan oleh para Zionis laknatullah dan dalam isu mazhab, iaitu Sunni dan Syiah. Semua mereka lakukan demi untuk melemahkan kesatuan umat Islam di seluruh dunia ini dengan tik. Pada ketika Gaza dikerjakan dengan teruk oleh para Zionis, mana suara para pemimpin Sunni yang kaya raya ini? Terkadang kekayaan yang Allah berikan itu menyebabkan kita sering alpa dengan situasi. Kau kan aku tapi dia, kamu tidak tahu ya salah. Semua kalian lupa. Kini disebabkan perpecahan sesama kita. Dua makhluk ini menzalimi saudara kita di sini semau hati mereka. Hari ini, saudara-saudara kita terpaksa terima kelemahan kita. Hanya Allah lah tempat kita berserah. Hari ini, negara ini dalam situasi yang sangat genting. Dua makhluk kejam tadi, kini sedang menuju ke bumi Parsi pula. Dunia sudah gila, tuan-tuan. Tunggu untuk episod seterusnya bagaimana Iran menghadapi situasi ini. Jangan lupa follow, komen dan share video ini. Jumpa nanti.